Wan Hafizi Jarum Mas PPG. Wan Hafizi Jarum Mas PPG. Kirin PCA. Kirin PCA meja nomor 59. Panggilan terakhir untuk TMN 60 Pelanci Mario Amatas akan bertemu MZ Kedah. TMN 60 Mario Amatas akan bertemu MZ Kedah. TMN 60. Nama-nama yang dipanggil sila masuk dengan kanan segel untuk meneruskan perlawanan. Jika ada lawan, teruskan, jangan tunggu. Panggilan kedua untuk Tiger Amatos. Tiger Amatos sudah hadir ke tema 8. Lawan sedang menunggu anda. Tiger, ini panggilan kedua untuk anda. Panggilan kedua untuk Boxe DJ Sisi Ajani. Sisi sudah hadir ke tema 11. Boxe DJ Sisi Ajani Sisi. Ini adalah panggilan kedua untuk anda sehari ke-11. Panggilan kedua untuk Kamal Amatos. Kamal Amatos, kawan sedang menunggu anda di table 25. Sila hadir di table 25. Kamal Amatos, ini adalah panggilan kedua untuk anda. Panggilan kedua untuk Martin Sisi Ajani Sisi. Sila hadir di table 24. Lawan sedang menunggu anda. Martin, ini adalah panggilan kedua untuk anda. Fadihi Triple KL. Fadihi Triple KL meja nomor 51. Zaufi Amatos. Zaufi Amatos meja nomor 46. Don yang beruntung panjang. Sila hadir ke table 3/3. Lawan senang untuk anda. Don, ini adalah panggilan kedua untuk anda. Tok Wan panjang. Tok Wan panjang meja nomor 4.
Malik Black sila hadir ke meja 35. Black Waktu DJ Sisi Haji Ali Sisi. Ini adalah panggilan kedua. Sila hadir ke meja 35. Black, sila hadir ke table 35 Black. Saya memerlukan anda Black. Cik Tok Panjang. Cik Tok Panjang, meja nombor 36. Taufik Red Eagle. Taufik Red Eagle, meja nombor 50. MZ Kedah, meja nombor 60. Fatah Triple KL. Fatah Triple KL, meja nombor 51. Cik Dut Tok Panjang. Lawan anda menanti di meja 33. Cik Dut Tok Panjang. Zaufi Amatos. Zaufi Amatos, meja nombor 46. Panggilan kedua. Penggalan untuk pemelanci MIUUM akan mengawal Halim Tok Panjang level 7. MIUUM akan mengawal Halim Tok Panjang level 7. Perhatian kepada wakil Amatos Zauki dari Amatos, meja 46, panggilan kedua 10 minit.
Zauki Amatos meja 46 panggilan kedua 10 minit. Ganang FSA boleh datang usul tak? Ganang atau Zalung datang usul tak? Saya nak tanya. Okey, diminta kawan-kawan kalau number set tak payah keluar ya. Kalau boleh kecuali kecil bilang tu boleh lah. Jangan keluar sebokok. Diminta yang main number set tak perlulah keluar ya. Kecuali kecil bilang tu silalah. Tak payah nak tension-tension. Ganang MPSA atau Zalung. Baik, saya ada lagi pengumuman yang mana kalau untuk pusingan first round tapi dia tak mau main loser pool, juga tolong maklum dekat pihak urus dia ya. Kalau dia tak mau main loser pool, dia maklum dekat pihak urus dia. Loser pool percuma ya, loser pool percuma tanpa sabaran bayaran. InsyaAllah kali ini kita buat kelainan sikit ya. Untuk loser pool pun kita bagi medal. Tempat lain loser pool tak bagi medal ya. Tapi di sini insyaAllah loser pool pun kita bagi medal. Ada yang tanya saya hadiah loser pool. Okey, saya boleh tuan-tuan boleh rujuk dekat banner untuk loser pool acara single Johan RM RM400, Nat Johan RM200, 3 dan 4 RM100, 5 hingga 8 RM50. Ini untuk loser pool. Untuk loser pool double besok saya maklum siap-siap Johan untuk loser pool double RM800, Nat Johan RM400, 3-4 ada tulis di situ 200 dan seterusnya 58 RM100. Harap maklum. Panggilan untuk Awi Jarumas PPG, Awi Jarumas PPG dari kumpulan H. Awi Jarumas PPG akan bertemu Lekit Fox level 12. Awi Jarumas PPG akan bertemu dengan Lekit Fox level 12. Baik, alhamdulillah. Pada hari ini penyertaan bagi acara single kita berjaya mengumpulkan sebanyak 270 peserta
Saya mewakili pihak Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Jalan Pengkalan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pemain-pemain yang hadir di serata tanah air untuk memeriahkan kejohanan ini. Dan terima kasih banyak-banyak. Baik, perhatian sekali lagi ya. Untuk acara double besok, saya masih lagi buka pendaftaran sehingga jam 2 petang ini. InsyaAllah undian akan dilakukan di sini. Siapa-siapa wakil pasukan yang masih ada nanti, pihak komandor akan panggil mewakili pasukan anda untuk buat sambutan undi bagi acara double besok. Ya, acara double masih saya buka penyertaan sehingga jam 2 petang. Harap maklum. Terima kasih. Panggilan musuh Pelanci Pakna Tok Panjang akan bertemu orang di sisi ada di sisi level 4. Pakna Tok Panjang bertemu orang di sisi ada di sisi level 4. Bagi kumpulan H, Muaz Ray Eagle akan bertemu dengan Ihsan KKP level 5. Muaz Ray Eagle akan bertemu dengan Ihsan KKP level 5.
Semua pemenang-pemenang selepas habis game silahkan ke meja bersedia supaya kita tak nak nama anda tertinggal. Panggilan untuk kumpulan H, Puji DJ Sisi Haji Ali Sisi akan bertemu Syafiq di corner daripada nombor 7. Puji DJ Sisi Haji Ali Sisi akan bertemu Syafiq di corner daripada nombor 7. John. Diminta semua peserta yang merokok, perhatian semua peserta yang merokok, jangan buat rokok merata-rata, jaga kebersihan. Pak Ngah Tuk Panjang, Pak Ngah Tuk Panjang, Noras DJ Sisi Haji Ali, Noras DJ Sisi Haji Ali, meja nombor 4. Bagi kumpulan H, MZ, MBSJ akan bertemu Cotun PCA daripada nombor 8. MZ, MBSJ akan bertemu Cotun PCA daripada nombor 8. Muaz Red Eagle, Muaz Red Eagle, meja nombor 5. Bagi kumpulan H lain, Mio Tok Panjang akan bertemu Azab LSCC daripada nombor 8. Mio Tok Panjang akan bertemu Azab LSCC daripada nombor 8. Kumpulan HIJK, tolong bersedia, nama anda akan dipanggil. Kumpulan H, yang pertama Kawal UN World Eagle akan bertemu Jai Kedah daripada 9. UN Kawal daripada UN akan bertemu dengan Jai Kedah daripada 9.
kumpulan H, Man Permata akan bertemu dengan Ari Jarum Mas PBG cabang 14. Man Permata akan bertemu dengan Ari Jarum Mas PBG cabang 14. Panggilan untuk Abu Zah Amatos. Abu Zah Amatos bertemu dengan Raymond Jarum Mas PBG cabang 3. Abu Zah Amatos bertemu dengan Raymond Jarum Mas PBG cabang 3. Baik, yang kalah pusingan pertama, yang tewas pusingan pertama, jangan balik. Anda layak main untuk berebut wang tunai RM400 pula. Untuk pusingan loser pool, ya, untuk pusingan loser pool. Bagi kumpulan I, Muaz PCD akan bertemu Cap TJCC Raja Sisi cabang 1. Muaz PCD bertemu dengan Cap TJCC Raja Sisi cabang 1. Panggilan kedua untuk Abu Zah Amatos dan juga Rainbow Jarum Mas PBG. Sila hadir ke cabang 3. Ini adalah panggilan kedua untuk anda berdua, Abu Zah dan Rainbow. Bagi kumpulan I, panggilan untuk Faiz Tok Panjang akan bertemu dengan Yusri Kedah cabang 32. Faiz Tok Panjang akan bertemu dengan Yusri Kedah cabang 32. Kamal UM Red Eagle. Kamal UM Red Eagle meja nombor 9. Ari Jarum Mas PBG. Baik ya, saya ada sedikit pengumuman. InsyaAllah lagi kurang lebih seminggu kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak, ya, yang kita tunggu-tunggu selama setahun. InsyaAllah
Moga pada tahun ini kita dapat menyambut bulan Ramadan dengan penuh barakah, insyaAllah. Baik, dalam bulan Ramadan, insyaAllah pada tarikh 14 dan 15 hari bulan, ada satu lagi kejohanan Carol yang akan dianjurkan oleh saya di kepala atas, double sahaja RM5,000 untuk champion, hadiah cabutan bertuah sebuah motosikal. Harap maklum. Panggilan untuk kumpulan medali Rizwani Balai Lama akan menonton pada Terormas PPG Level 18. Ruslaini Balai Lama akan menonton pada Terormas PPG Level 18. Panggilan untuk Kaca Tompaja akan menonton Mansor TCB Level 30. Kaca Tompaja akan menonton Mansor TCB Level 30. Panggilan untuk AJ PCA akan bertolongan Jino KKB Level 40. AJ PCA akan bertolongan Jino KKB Level 40. Bagi kumpulan C, 1JR Terormas PPG akan bertolongan Najib UN Red Eagle Level 48. 1JR Terormas PPG akan bertemu dengan Najib UN Red Eagle Level 48. Baik, perhatian sekali lagi ya. Untuk yang kalah pusingan pertama, tuan-tuan tak payah main tanya dah dekat meja urus dia. Tuan-tuan layak secara automatik untuk main loser pool. Okey? Tak payah dah. Loser pool akan bermula setelah selesai pusingan kedua winner pool. Harap maklum. Razuwani Balai Lama, Razuwani Balai Lama, Pak Dok Jarum Mas PPG, Pak Dok Jarum Mas PPG, meja nomor 18. Bagi kumpulan C, yang di sisi di sisi akan dengan Mi Chandra Level 31. Joya di sisi di sisi akan dengan Mi
Tembok 31. Abang Boy VCA akan bertemu pihak BDCC. Tembok 50. Abang Boy akan bertemu pihak BDCC. Tembok 52. Liga nombor 19 Akib MBSJ Akib MBSJ Khalid UM Red Eagle Khalid UM Red Eagle Liga nombor 47 MZZ MBSJ Tiara MZZ MBSJ Tiara Baik Kedah Liga nombor 29 Faisal Red Eagle Ruslan Jarumas PPG Ruslan Jarumas PPG Liga nombor 10 Sharifah Red Eagle Wan Bata Merah Liga nombor 2
Amri Man KKL. Amri Man KKL meja nombor 34. Ariel Amatos. Ariel Amatos. Akmal KKP. Akmal KKP meja nombor 49. Kota 5 PCA Lokal Kedah meja 45. Kota 5 PCA bertemu Lokal Kedah meja nombor 45. Kamala KBC bertemu Amal Jarum Mas PPG meja nombor 36. Pak D. Tung Panjang bertemu Edit MSN meja 39. Pak D. Tung Panjang bertemu Edit MSN meja nombor 39. Syah TCP bertemu Anik Junior meja 42. Syah TCP bertemu Anik Junior meja 42. Tok Ayah Tok Panjang bertemu Ilham Red 3 meja 44. Tok Ayah Tok Panjang bertemu Ilham Red 3 meja 44. Amirul Bata Merah bertemu Man Tok Panjang meja 57. Amirul Bata Merah bertemu Man Tok Panjang meja nombor 57. Bade MPSD bertemu Jan PCA meja nombor 59. Bade MPSD bertemu Jan PCA meja nombor 59. MRG CC bertemu Senyum Amatos meja 7. Bustamin MRG CC bertemu Senyum Amatos meja